dalam server ni, server yang mematikan dan hanya ada satu nyawa. Itu yang bermaksud bila kau bunuh orang, dia kena ban serta-merta dalam server. Disebabkan aku tak nak kena ban, jadi aku kena berperang habis-habisan. Sama ada aku menang dalam perlawanan atau aku ditumpaskan oleh mereka yang ada dekat server. Lah, server hardcore rupanya. Siapa dia orang tu? Alamak. Kau budak baru Biasanya kita orang bunuh player baru biar mereka tak dapat main. Oh nah. Weh, kasihlah Chan aku baru spawn kot. Gila lah siapa tu cok. Nak tolong ke tak Macam tak iya je. Alamak, aku lupa nak lari. Please jangan bunuh, please. Halo. Maaf Amanai. Aku keseorangan dan dimuliakan. Apakah ini pengakhiran aku? Tapi ni awal lagi untuk aku mati. Kau budak baru ke? Ya. Well, welcome to the server. Let me, aku memperkenalkan diri aku. Tadi yang diorang nak bunuh kau, diorang saja nak bunuh kau sebab diorang nak sikitkan populasi manusia orang kat dalam server ni. So, aku bunuh diorang lah untuk bagi diorang tak bunuh budak-budak baru. So, ni aku bagi tahu nama aku Vio. Dan kau nak aku bagi apa? Wiki, creep. Aku bagi creep je lah. Bagi yes, boleh lah. So, sejak kau dah baru masuk ni kan, kau boleh masuk. Kau tak ada apa-apa, jom ikut aku. Aku bagi kau barang. Giana. Kita pergi base aku. Oh. Membagi, kat sini tak selamat lah. Macam kau nampak tadi yang diorang kejar kau. Tak selamat. Okay. Kau nak makanan ya? Boleh lah. Makan sikit. Banyak Jom. Sikit Nanti kau mati dengan mob ke apa, for damage tu takut lah. Oh. Okay. Cepat sikit. Vio atau dikenal sebagai Violatore. Dia pro dalam bab PvP. Analisis dia mengatakan bahawa dia adalah top 5 PvPer Malaysia. Jadi aku buat-buat tak kenal dengan dia, dan aku terhutang budi sebab dia selamatkan aku, dan aku boleh percaya dia untuk seketika. Ni lah, base aku depan tu je. Wish. Sini kau. Dan kau. Sebenarnya bahaya. Biar je lah Mamat ni. Oh, ada Vio lah pula. Aduh, aku baru nak bunuh budak baru ni. Apa kau pandang-pandang ah? Maaf bang, saya nak tumpah lalu bang. Dia agak seram. Tapi dia tak bunuh pun. Takut sangat ke dengan anda? Bahaya sangat ke anda ini? Dia Uish. nampaknya. So, sini. Selagi dia tak buat masalah, saya tak bunuh dia. Ni habis aku. Kau nampak ni ada tengkorak habis aku. So, kalau kau nak masuk dalam, ada dua cara, iaitu guna kaki ataupun naik boat. So, jom naik boat. Wow. Okay, Ada aku tempat hide cover ni. Baiklah. Jom, Jom. ikut aku. Tempat aku agak strategik sebab tak nak bagi orang nampak atau jumpa anak.
Ni masuk. Uish, bang. Base ke ni? Beza aku. Ni aku bagi barang kau. Ambil dulu. Kalau kau dah rigi apa-apa, ada dalam chest ni banyak-banyak. Ni, kau ambil barang ni barang kau. No way. Dah ambil semua Dah. Ni kau dah nipple. Kalau nak. Alright. Anda pandai PVP kan? Ya. Boleh tolong ajarkan tak? Tolong ajar. Boleh? Boleh ajar. Tapi dengan satu syarat lah. Lepas saya ajar awak PVP ni, saya ada satu misi untuk awak. Awak setuju ke? Bahaya dia melibatkan nyawa ni kalau mati sekali dia. Tapi PVP kan? Boleh lah. Jadi bila kita mula? Kita akan mula sekarang. So kita akan pergi ke tempat arena tu. Di situ aku akan ajar kau semua benda yang kau perlu tahu. Baik. Jom, Okey lah. ikut aku. Ni ke base yang ada korak kan? Base anda kan? Iya. Oh, Kalau tu bisa je. Iya. jadi kat mana tempat dia? Tempat dia ada kat sana je. Tak ada jauh, dalam 100 blok something. Jadi dah berapa lama dekat dalam server ni? Baru je 2 bulan dalam server ni. Ada tak? Awak baru masuk kan? Ada tak orang yang kuat dalam server ni? Paling bahaya. Paling bahaya so far saya tak rasa ada lagi. Mungkin saya belum jumpa orang tu. Saya tak tahu. Kita dah sampai. Ni kan pulau kan? Iya. So tinggalkan boat kat sini lah. Nanti boleh pulang. Okay. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni? So kita akan start dengan kit iaitu SMP yang ramai orang guna dalam setiap server. Amatlah penting sangat penting dalam SMP, dalam server-server SMP awak main. Sebab tu nama dia SMP kit. Dan kalau awak dah perasan yang saya bagi awak tu, awak ada sword, awak ada kapak, dan awak ada water bucket kalau ada lah, golden apple dan cobwebs. Dan selanjutnya ialah ender pearl dan potion lah. Semua tu adalah one of the kegunaan masa PVP. Kalau awak tak ada benda tu, awak boleh je survive. Tapi awak macam tak adalah akan dapat survive lama sangat macam tu. Tapi kalau awak pandai lari, bolehlah lari. Sebelum saya ajar awak macam mana nak PVP, jom saya test awak punya PVP skill dulu sebelum kita sambung pelajaran. Awak ready? Boleh dikatakan. Aku belajar sikit saja asas PVP seperti shield dan sword. Jadi aku tak begitu pandai PVP. Mula.
Okay. Okay, dah. Oh, siapa ajar awak buat macam tu? Oh, okay. Ini entah. Dia macam dah lama dah main Minecraft ni. Oh, awak dah tahu dah. So, benda ni. Okay. Faham. Tapi tak sekuat anda lah. Tak apa. So, daripada apa yang saya nak buat tadi, awak banyak lemah dalam pelbagai benda, iaitu shielding, makan, lari. Well, di situlah mana saya akan tolong awak Okay. untuk jadi the best. So, jom. So, first saya akan ajar awak fundamental sword. Ni, sword awak tu, dia ni adalah benda yang paling penting yang awak kena ada dalam PvP. Kalau awak tak ada sword ni, mostly awak akan awak tahulah. So, sword ni dia ada 3 jenis hit, iaitu first, critical, and second, sweep hit, and third, knockback hit. Oh. So, awak kena practice lah benda tu. Awak nak try ke? Sila. Dekat siapa? Oh. Untuk saya. Cuba try knockback. Okay, nice. Okay. Oh, okay. Not bad. Oh. Okay, not bad. Boleh lah. So, sekarang ni awak dah belajar 3 jenis hit tersebut. So kita akan moving on with dengan kapak. Benda ni. Nampak ni. Benda ni dia boleh disablekan pihak lawan punya shield. Ni. Kalau awak tekan je shield orang tu, dia akan disable. Tengok. Okay. Cuba try. Dia akan taruh dalam 5 ke 10 minit saat cooldown. So, kapak ni bukan saja dia boleh buat banyak damage juga tau. Dia boleh disable shield orang. So, kapak ni memang salah satu je benda yang penting dalam PvP ni. Kita akan moving on dengan cobwebs yang saya guna kat awak tadi tu. Tu banyak-banyak tu. Yang awak pun guna untuk buat hack cobwebs. Dia guna ni kalau dia nak slowkan enemy tu. Kalau awak masuk kat cobwebs ni, awak slow. Lepas tu, kalau orang tu lompat kat cobwebs tu, dia akan jadi lagi slow. Kalau awak nampak. Oh, ada cara lain tak untuk cobweb ni? Ada, iaitu apa yang awak buat tu lah. Yang first tu, yang tu dia boleh selamatkan awak. Macam awak buat tadi. Macam nyawa awak dah tinggal slow. Lepas tu awak pergi kat corner ke mana-mana, awak macam ni. So kalau awak cuba try hit, awak tak boleh hit orang tu. Betul lah tadi. Tadi. So lepas tu lagi satu tu yang head hit, head web.
Saya try kat awak. Oh, Ni, headweb. tak boleh gerak. Headweb ni, enemy tak ada ni. Lepas tu awak boleh pukul lah enemy tu masa dia tengah turun. Cari macam susah Headweb ni memang susah. Awak kena cari tempat yang betul dan awak kena ada timing yang betul. Kalau awak salah timing, tak kena lah. Oh. Pasal cobwebs ni. So, cobwebs ni, kalau awak dah kena cobwebs tu, mesti awak nak lari kan. Dia ada dua cara nak lari daripada cobwebs ni. Iaitu, first, kita boleh enable. Okay. Dan satu lagi, kita boleh guna water bucket. Water bucket taruh atas, dia hilang. Dia jadi straight. Oh, Ah. okay. So, cuba awak try. Sekejap. Awak taruh je water bucket. Dia taruh atas. Kan awak dah kena dua cobweb. Opponent awak, cuba awak break yang bawah. Break yang bawah. Okay. Lepas tu awak boleh hit saya daripada bawah kan. Tapi, kalau saya taruh cobweb sini, awak tengok. Dia taruh balik ke bawah tu. So basically, kalau awak pandang atas, taruh cobweb, dia taruh bawah. Kalau awak pandang bawah, taruh cobweb, dia akan taruh atas ni lah. Okay. Cuba taruh atas. Hello. Oh. Okay, faham. Next. Okay. Potion ni, yang bab potion ni pula kan, yang bab potion ni kan awak ada potion. Potion ni kalau awak baling macam ni je, kalau awak baling macam ni, dia tak bagi awak full tau. Dia tak bagi awak full. So, apa yang awak kena buat iaitu antara awak baling ke atas dapat full, ataupun awak baling ke bawah tapi crouch, pun dapat full. Kalau awak setakat baling ke sini, dia mungkin nak dapat full macam dalam berapa saat je. Alright, sure. Get ready, sana. Dan akhirnya aku diajar untuk perlawanan terakhir selepas training. Alright, mula. Winchester dia boleh guna untuk dua benda, iaitu untuk tolak orang ataupun untuk makan. Macam maksud saya makan tu, awak ke atas, awak lompat ke atas dan awak makan lah. Alamak. Okay. Dah. Itu saja. Tak apa. Tapi saya boleh nampak potensi yang tadi. Saya boleh nampak potensi awak. Kalau awak teruslah buat PVP ni, mungkin awak boleh jadi macam saya. Dan satu lagi, awak kena belajar macam mana nak guna pedang awak tu. Sebab awak tak nampak macam mahir lagi guna pedang tu. So sekarang tentang misi yang saya nak bagi awak tu. Alamak, misi lah pula. Lupa. Aduh. Tak apalah.
Okay. Apa dia? Tentang tu, okay. Saya ada seorang ni, dia suruh saya hantar awak ke kawan saya tu sebab dia nak suruh awak buat something untuk dia. Okay. Siapa? Dia itu orang kawan saya, nama dia awak jumpa dah nanti. Saya tak nak beritahu nama dia. Sikit macam mana nak Awak tahu cari armor dia ke sama ke macam dia punya Dia shield pakai dia? armor. Shield sama? Dia pakai netherite. Dia pakai netherite. Jalan ke sana, straight je. Awak straight je dalam dalam 2,000-3,000 blok awak akan jumpa dia. Arah sort. Okay. Arah Sarok. So apa-apa jadi, awak semoga percaya dengan misi tersebut. Okay. Habis tu macam mana dengan anda, Vio? Saya kena jaga saya punya teritori, tempat saya. Oh ya, sebelum tu ini adalah pertemuan terakhir kita. So jadi lepas ni memang mungkin susah nak jumpa. And aku nak cakap satu benda je. Just be yourself, okay? Walaupun kau disuruh itu ini, just be yourself dan jangan mudah terdaya dengan orang lain, walaupun orang tu nampak baik. Alright, thanks. Okay lah kalau macam tu. Saya gerak dulu. Jadi, aku pun teruskan perjalanan untuk mencari seorang yang memakai netherite armor. Tapi, Violatore tak bagi sepenuhnya info tentang dia. Lalu aku cari player demi player untuk tanya keberadaan dia. Malah, tiada satu pun yang aku jumpa netherite armor. Dan akhirnya, Ada orang. Bang. Alamak. Ya, saya. Sebentar. Halo. Wahai Tuan FD30, saya ingin bertanya. Siapakah gerangan anda? Ini. Saya memperkenalkan, saya adalah orang yang boleh mengetahui keberadaan orang lain. Wah, yes, kebetulan sekali. Bang, saya nak cari seseorang ini. Cari seorang? Okey. Siapa yang anda nak cari tu? Dia adalah netherite player. Lalu dia macam pro sikit. Adakah anda tahu? Okey. Mungkin saya tahu. Okey, saya akan carikan untuk kamu. Wow. Okey. Saya rasa saya jumpa orang yang kamu cari. Kat mana? Okey. Jadi lurus ke nun sana. Sana? Ya, Ke sana. Okey. Sebelum tu ada pembayaran ke? Okey, bayaran. Tidak untuk pertama kali, tapi untuk kali kedua bayar. Baiklah. Terima kasih. Baik. Bahai Sama-sama. FP30. Ya. Baik. Jumpa lagi. Villager. Siapa tu? Oh, netherite player. Bang. Betul ke ni? Ya, Netherite betul. player. Abang kenal Vio tak? Violatore.
Dia kata dia nak cari orang yang macam pakai netherite gitu. Saya nampak abang seorang je kat sini. Betul ke? Abang ada misi something? Betul. Misi apa tu? Misinya agak sulit untuk kau. Misi tu kau kena bunuh seorang netherite player, skinnya warna merah dan dia ada mace. Oh, Nak tahu tu siapa? siapa kalau boleh tanyakan? Dia adalah seorang player yang bernama Red Bull, yang dikenali sebagai the strongest player dalam seluruh. Kau budak baru Biasanya kita orang bunuh player baru biar mereka tak dapat main. Shen, saya ada soalan. Kenapa anda tidak membunuhnya saja? Sebab anda kelihatan kuat. Sebab apa? Sebab yang dia tu, setiap kali kalau aku nak bunuh dia, mesti dia guna fishing rod untuk teleport ke stasis chamber dia. Oh. Agak Tapi sebelum saya pergi di situ, ada tak barang untuk saya bunuh dia? Sebab barang saya tinggal sikit saja. ada. Aku ada barang untuk kau. Ni. Masuk. Okay, Kau kena guna kit ni yang aku bagi kat kau ni supaya kau boleh bunuh dia. Faham? okay, faham. Terima kasih. By the way, dia dekat mana? Kalau kau nak cari dia, kau kena cari dia dekat suatu tempat yang sangat jauh. Tapi aku beritahu kau yang dia sekarang berada di arah selatan, iaitu di belakang kau. Oh, okay. Memahami. Kalau kau cari dia, kirim salam dekat dia. Yang aku lama dah cari dia, cuma tak jumpa. Okay lah. Walaupun saya baru kenal, selamat berkenalan. Selamat berkenalan juga, Aklip. Good luck. Seterusnya, aku pun pergi gear up dulu sebelum melawan Red Bull. Dan aku teringat dia hampir bunuh aku dekat awal spawn. Yang lagi membingungkan macam mana dia dapat secepat mungkin netherite. Dalam perlawanan yang menentang Vio, dia berjaya escape melalui stasis chamber yang dikatakan oleh Rescue. Aduh, macam nak cari orang ni. Oh, abang itu lagi. Yo. Yo, Kenapa anda di sini? seperti kenapa? Saya baru je jalan-jalan kat sini. Saya tengah cari pelanggan baru. Ya. Saya memerlukan anda untuk cari orang. Okey. Tapi sebelum tu, jika anda mau cari seseorang, anda perlu bayar saya dahulu. Sebab sebelum ni saya pernah tolong kamu. Oh, baiklah. Apa kata... ini mystery box. Mystery box. Okey. Tapi bagi saya dulu. Hey, ini misteri. Kena anda beri ritual dulu, baru saya tu bagi. Okey. Bernilai ni. Baik. So, saya nak cari orang yang bernama Red Bull. Dia entah dia sekarang dah pakai netherite armor. Lepas tu skin merah gitu. Carilah dia. Oh, okey. Disebabkan anda sudah memberitahu namanya, jadi lebih mudah untuk saya cari. Bori. Oh, okey. Saya dah jumpa. Di manakah itu? Okey, orang ni
berada di sana. Nun sana. Baiklah. Oh ya, seperti yang saya katakan tadi. Ini. Terima kasih untuk barangnya. Senang berbisnes dengan anda. Sama-sama. Dah. Bro, saya ke box kosong. Jadi aku scam dia. Sekejap, dia kata dia ada kat sini. Tapi mana cok? Sekejap. Alright. Tu ke? Betul. Yang direct player. Mungkin dia. Sebab nampak merah sikit. Yo. Hello. Yo Red Bull. Akhirnya buku bertemu ruas kita. Yo bro, apa kata kita lawan? One on one. Ready ya? Alright. Dan akhirnya, ia terlepas lagi. Better aku report kat viewer. Alamak. Kena kejar lagi. Oh bagus. Bro, siapa ni pula? Bro, chill. Alamak. Dengan barang yang begitu sikit, aku tak boleh lawan dia secara sorang-sorang. Akan tetapi, kalau aku guna strategi aku boleh menang. Yes, dapat. Dan lagi sekali, aku tak berjaya bunuh sesiapa. Aku pun menunggu dan menunggu. Yo. Ini adalah projek Checkmate.